Okey, seterusnya 2/5 tolak 1/3. Maksudnya 1/3 ni ada dalam 2/5. Atau maksudnya dia nak buang 1/3 tu. Masalahnya yang nak dibuang ni penyebutnya 5, yang nak dibuang penyebutnya 3. Jadi susah. So apa ni buat? Samakan penyebut. Dalam kes ni member tak ada, ni member bukan member. 3 sipil lain, 3 sipil lain, 5 sipil lain. Okey. So kita kena cari apa ni, gandaan sepunya kecil. Okey, jadi apa nak buat? Jawapannya ialah kita operasikan darab. Samakan bawah dulu. So yang bawah tu darab 3, yang atas confirm darab 3. Yang bawah ni darab 5, yang atas ni confirm darab 5. So dia dah bertukar menjadi macam sekarang 6/15 tolak 5/15. Dah itu saja. Jadi boleh tolak tak? Sebab penyebut dah sama. So 6 tolak 5, 1. So jawapannya 1/15. Itu saja. Alhamdulillah.